Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah. So guys, selamat datang ke my YouTube channel. Hari ini saya nak uh, bawa motor QA XDV, sorry. QA XDV 180 Evo. Kita daripada Kampung Lukut Kota Tinggi ni, kita nak menuju Sedili Kota Tinggi. Okey, kita nak pergi Sedili. Okey, so anggaran perjalanan lebih kurang 41 minit. So kita okey, baik. Lama. Ni perlu di adjust dulu. Alright. Nampak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar hari ini tanpa sebarang halangan. Okey, cek set mirror kita. Alright. Okay guys, let's go. Bye-bye. Untuk pengetahuan penonton semua, ini first time tau saya ke Sedili. So sambil hari ni dengan penuh semangatnya saya bawa anda semua jalan-jalan. Kita buat vlog ni kan. Alright. Okay, daripada tempat saya ni kita akan lalu Bukit Samsu. Sebenarnya kita nak tengok tau macam mana dia punya feeling bawa motor ni tour. And saya pun first time ni bawa motor dalam keadaan jarak yang jauh. Okay, sebelum tu saya nak buat penafian lah. Saya bukan memang bukan reviewer motor. Tapi kali ni tiba-tiba pula dapat keazaman ni, dapat wahyu untuk buat review. So, kita nikmati perjalanan kita hari ni. Cuma sedikit lah saya berbanding dengan motor biasa kan. Motor ni saya selalu lupa nak tutup signal. Sebab dia tak bunyi macam motor biasa. Kalau motor biasa kan dia bunyi tek 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 tek. Kalau ni signal dia tak bunyi, saya tak perasan langsung. Kadang-kadang saya tengok dekat skrin ada signal tu tengah menyala. Alamak, aku lupa nak tutup kan. Okay. Itu antara salah satu lah masalah dia. Kedua, motor ni berat. Okey, untuk pengetahuan semua penonton, ketinggian saya 158 cm. So memang rare lah tinggi ni. Perjalanan yang saya harapkan penuh kedamaian ya. Untuk pengetahuan semua penonton, saya ni tak selalu, bukan, ini adalah antara yang taklah first time bawa motor ni, tapi tak selalulah saya bawa motor ni. Motor ni pun baru lagi 2 minggu baru saya dapat.
Dan kemudian jalan ni saya memang tak familiar. Saya bergantung sepenuhnya kepada Waze. Jadi saya mengharapkan Waze ni tunjuk saya jalan yang betul lah. Tak terpesong. Kan? Kalau salah jalan, nyaya kita bergantung 100% dengan Waze. Oh, okay. Pusat pemandu, kesian brother ni. Wah, ramai lah orang dekat pusat pemandu. Pusat pemandu MagSafe, Kota Tinggi. Kita pun dulu first time. Ingat first time kita bawa kereta memang macam tu lah. Time kita nak keluar, time tu lah kenderaan nak lalu. Dah lah kita tak confident nak keluar simpang kan. Itu normal. Harap abang tu tadi lulus lah. Dia punya kata apa, dipermudahkan lah proses pembelajaran dia hari ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah jalan besar ni sebenarnya, Kota Tinggi Mersing. Kenderaan sini boleh tahan laju-laju. So disebabkan keadaan saya pun sebenarnya bukan familiar sangat dengan jalan ni, jadi saya pun sebenarnya tak berani nak laju-laju. Dan kita pun nak buat vlog kan. So kita just santai kita punya perjalanan hari ni. Okay, kalau nak tengok top speed untuk motor Kiwi XADV ni, korang boleh tengok lah dekat channel-channel yang ada sebelum ni. Alamak. Okay, saya kena berhenti tepi kejap. Kamera saya ni tak berapa nak okey lah. Kamera 360 ni boleh pula dia. Nak kena betulkan ni kamera ni. Kan dia longgar bit. Okey, rasanya ni okey kot. Nak kena ketat ni. Kalau tak jadi macam tadi lagi. Okey. Ni pun nak kena ketat ni. Alright, kita sambung balik perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita santai perjalanan ni kita hari ni. Alamak, jalan ni banyak pula pasir. Saya nak tepi-tepi je hari ni. Tak berani nak tengah-tengah. Jalannya pula berpasir. Ayo. Alright. Kita kurangkan laju. 4. Kita berkonvoi bersama abang-abang jual ayam. Alright, kita potong dulu. Okay, abang. Abang bawa ayam tak tahu nak bawa gimana. Saya rasa kan bawa motor ni sedikit berangin lah. Saya tak pasti, mungkin jalan ni memang anginnya kuat. Tapi saya rasa macam yalah, kita memang naik atas motor memanglah kena angin kan. Tapi rasa macam motor ni dia tak wind resistant lah. Dia macam mana kan cakap. Dia macam motor ni dia macam melayang sikit kalau saya bawa laju. Jadi saya pun macam teragak-agak kalau nak ambil selekor tu. Mungkin salah satu sebab saya pun masih tak biasa dengan motor ni. Common lah kan orang yang tak biasa bawa motor. Lepas tu motor ni pula baru, dia jadi macam rasa kekok sikit lah. Tapi saya dapat rasakan macam tu lah. Macam angin tu dia menolak saya untuk jadi tak konsisten pergerakan tu, ke kiri ataupun ke kanan. Tengok. So untuk motor ni, saya kelajuan yang ada sekarang ni saya tak memaksa dia.
untuk dapat laju macam ni, saya just santai je. So kita rasa, saya dapat rasakan motor ni boleh pergi lagi jauh lah. So kalau tengok review orang lain sebelum ni, dia boleh dapat 130 lebih kan. So mungkin itulah range standard motor. Kalau dapat lebih tu mungkin yalah, mungkin ada penambahan ke ataupun isu remapping ke, saya tak pasti lah. Tapi so far saya tengok, saya pun pernah juga testing sikit kan, lebih kurang dalam 120, 130 tu mungkin boleh sampai lah. Tapi tu pun mungkin ambil masa yang lama sikit lah. Okay. Actually just kita review untuk kali pertama ni agak sedikit susah lah. Sebab kamera saya tak ikat kena kuat. Dan apa yang berlaku tengok, dia dah sengit dah. Tadi dah rata dah, sengit lagi. Tapi tak apalah, dia since dia 360 nanti kita adjust lah dia dalam video, dalam apa software kan, software editing kan. Alright. Okay guys, saya harap you all enjoy lah dengan video saya ni. Yang mana merepek-repek ni korang just leave it. Lawa rumah dia. Korang tahu tak ini rumah siapa? Ni adik mancing. Apa dipancing pun tak tahulah. Mungkin ikan haruan agak kan. Okay guys, kalau korang yang biasa ride untuk jalan Kota Tinggi Mersing ni, sebenarnya korang selalu berhenti kat mana? Korang selalu lepak kat mana? Korang boleh komen dekat video ni nanti. Apa yang best sepanjang perjalanan ni? Okay, kita 1.7 km lagi kita akan sampai Simpang untuk masuk ke Sedeli. Okay guys, korang jangan heran, saya memang follow belakang kereta. Kita terbiasa kan, bawa kereta memang tak memotong jika dalam keadaan yang tak selamat. Jadi bila saya bawa motor pun, saya tak expect yang saya akan buat macam saya expert bawa motor. Saya akan slow down je. Kalau ada kenderaan kat belakang ni nak memotong, saya bagi laluan je. Tapi dia pun jauh lagi. Kereta ni banyak pula. Pergi area Sedili ni. Bismillah. Tengok kiri kanan. Okay. See Horizon Hill. Okay, kita berhenti sekejap. Adjust kamera saya ni. Jangan jadi tak syok kita kan. Nak adjust lah pula. Saya ingat dah ikat kuat. Tapi tak kuat pula. Masalah betul lah. Kamera ni. Ini pun jadi longgar. Oh, tak syok lah pakai mounting ni. Tak best. Sebab apa dia pandai goyang, babe. Pandai goyang. Dia tak seronok lah. Kalau asyik nak berjalan, kita nak berjalan, asyik nak adjust pula, nak mikirkan dia pula. Jadi macam shit. Sorry merapu sikit. Tapi macam, takkanlah aku setiap kali nak jalan, aku nak kena adjust kan dia punya mounting ni. So korang yang ada dalam video ni, komen sikit apa yang aku perlu buat dengan aku punya setting ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita lepaskan kenderaan kat belakang ni. So kita continue lah perjalanan. Saya tak suka lah kalau dalam perjalanan ni jadi tak lancar perjalanan. Allahuakbar. Marah amat. Okay, kita sambung balik. Mungkin vibration daripada motor dia sendiri menyebabkan benda ni terpusing.
Okey, kat depan ni kita akan belok ke kanan. Kita ikut je ways ni. Wow. Ada udang galah. Okay. Turn right. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tengok lah perangai. Kau kutip juga kan anu ni. Tripod ni kan. Monopod ni, sorry. Tripod pula. Monopod ni, hey, pusing pula ni. Tak syok ni. Apa korang komen sikit apa benda aku perlu buat dekat aku punya 360 punya monopod ni. Pandai pula berpusing, pandai longgar lah babe. Aduh, tak syok. Dia pula nak kena fikirkan sepanjang perjalanan kan, terjatuh pula. Dibiarkan. Lagi nyaya masalah kalau jatuh gitu je jahanam pula kan kamera ni. Kita doa baik-baik je lah. Bawa laju tak boleh ni aku ingat. Kalau pakai benda ni ada potensi untuk dicabut. Ni bila ada line yellow ni bergegar mu tu. Itu yang bikin dia longgar. Lepas tu tukar dia punya rotation tu. Okay, so ni dah sampai mana ni? Kalau ikutkan ni jalan kita kat kampung mana ni? Mawai. Kita baca lo signboard. Ulus Sedili. Sedili besar. Tanjung Sedili. Betul ke guys? Abang ni motor dia. Pertanian Mawai. Ada monyet. Monyet. Kampung Mawai Baru. Saya dah silap. Ini Kampung Mawai Baru. Lagi nak bagi tahu penonton, walaupun saya daripada Kota Tinggi, saya masih baru kat Kota Tinggi. Jadi tak familiar sangatlah Kota Tinggi ni. Orang baru yang bermastotin, berhijrah ke Kota Tinggi. Jadi kalau ada salah sikit nama tempat tu, korang betulkan dekat komen. Okay, bantu saya. Orang yang baru-baru nak berjinak dalam motor vlog. Betul kan saya? Okay, kita just enjoy ride kita bersama dengan QA XDV 180 kita. Okay, sebenarnya sambil saya nak jalan-jalan, nak buat video ni, sebenarnya saya nak tengok juga kampung ni. Sepanjang perjalanan saya nak pergi satu destinasi tu, sebenarnya saya nak tengok dia orang ada jual apa tepi-tepi jalan kan. Nanti kalau saya bawa family naik kereta ke apa ke, saya dah tahu dah apa benda yang saya nak berhenti kat mana, nak beli apa sepanjang perjalanan ni, apa yang seronok kat sini kan, kat mana tempat yang seronok. Tu sebenarnya tujuan saya. Lepas tu kita sambil-sambil kita nak kongsikan anda pengalaman kita bawa motor ni kan. Luas perjalanan jauh perjalanan, luas pemandangan. Luas pandangan, jauh perjalanan. Bertambah pengetahuan, pengalaman. Oi. Harap tak. Nak masuk lagu dalam video ni kan kena ban pula, copyright punya isu. So korang kena dengar lah saya menyanyi kan. Sikit boleh kot. Tapi boleh ke? Tak boleh kan? Hak cipta orang. Macam ni jalan dia. Okay guys, saya sebenarnya pernah lalu jalan ni. Saya lupa. Pernah lalu, tapi sekali saya pergi kampung, saya pergi resort Kampung Sayang. Time tu family day. Tapi saya dah tak ingat. Tadi saya dah tak ingat langsung yang saya pernah lalu sini.
Tapi hari ni bila tengok perjalanan ni, macam pernah tengok lah jalan ni kan. Okay. Korang tengok guys. Satu lagi gear yang saya tak cukup kan. Hand glove. Hand glove. Hand glove belum ada lagi. Okay. Sambil kita santai-santai nikmati perjalanan ni, korang komen. Hand glove apa yang best lah pengalaman korang sepanjang korang bawa motor kan. Hand glove apa yang korang nak suggest kat saya untuk saya gunakan kat motor ketika bawa motor ni kan. Janganlah suggestkan saya latex glove. Latex glove saya pun ada untuk motor. Korang kan baik-baik kan. Korang kan sudi nak share dengan saya. Kita share sama-sama pengalaman riding naik motor. Saya rasa sejuk lah. Mungkin sebab pagi kan. Ini belum lagi hujan. So dia kena cukup. Cekap pula. Tak kira lah bawa motor, skuter ke tak. Ketika ni kapcai ke tak kapcai ke, yang paling penting gear kena cukup. Safety first. Ya, apa pandangan korang? Setakat ni korang punya pengalaman, sepengetahuan korang tentang apa yang best lah kata kan. Sambil kriteria dia satu in term of safety lah. Tapi janganlah pula korang sakit saya yang level-level MotoGP kan. Aduh. Tak mampulah kitanya. Kalau kita mampu, kita beli MotoGP. Ni kita beli motor murah-murah je. Okay, so korang suggestkan saya glove yang kata safety satu. Kedua, dia ada feature macam kita boleh sentuh handphone. Memanglah saya tahu dekat boleh tengok kat YouTube ke apa kan, ataupun dekat TikTok. Tapi saya nak penonton saya suggest lah kat saya. Mungkin kita boleh bertukar pengalaman, idea kan. Macam konvoy dengan abang ni pula. Okey juga kan. Ada kawan. Santai-santai perjalanan, kita tengok orang. Cuaca macam mendung hari ni kan. Mendung, tapi sedikit lahana ada matahari sikit. Mendung sikit. Harap bukan hujan di tengah jalan lah. And kasihanilah saya. Ada baju hujan, tapi baju hujan percuma. Gear 158 expectation dapat baju size M yang percuma. Memang gue tenggelam lah macam pakai pajamas. Tapi kalau dah terletak, pakai aja lah kan. Baju hujan bersama. Korang suggest pula dengan ketinggian macam saya kan. Saya dulu pernah pakai tau baju hujan brand TV. Okey lah, bagi saya size dia sedikit besar untuk saya lah, orang ketinggian. Tapi yalah, baju hujan ni dia tak adalah slim fit kan. Tapi kalau ada baju slim fit yang korang tahu, untuk 18 ketinggian 158, korang tengok saya ni pakai full face saya ni KYT apa? Saya pernah lupa. RC7. Macam tu lah. Ni beli kat Shopee. Tak tahulah original ke tak. Kita tibai je lah mat. Orang kata je, kita nak test experience dia. Tapi so far tadi kat rumah waktu testing helmet ni agak berat jugalah. Tapi bila kita tengah drive dah mungkin dekat kepala tu, leher tu dah boleh menyesuaikan dia punya berat tu. Okey lah kot, tak rasa sangat lah. Okey, nak cerita sikit lah. QV-XDV ni, QV-XDV 180 ni, orang kata dia punya seat lembut. Bagi saya, Yalah, bolehlah kata lembut, tapi lama-lama pun rasa juga duduk tu macam kebas. Maybe sebab
Maybe sebab saya tak biasa duduk kat atas motor. Mungkin ada motor lagi lain yang lebih keras daripada tu, sehingga orang cakap dia lembut. Kalau pegang memang lembut. Kalau korang kata pegang lembut, tapi kalau duduk still lagi keras. Bontot ni rasa perjalanan kita lebih kurang dah berapa minit ni kan? Dalam 20 minit yang lepas dah mula dah rasa panas. Panas tu ya, tapi mungkin korang nak panas tu normal lah bang. Tak. Dia rasa macam sedikit kebas. Tapi since dia kan motor touring kan? Adventure. Saya betulkan, bukan touring. Adventure, so bolehlah dia sebab ada lekuk kat belakang tu sikit kan. Kat belakang buntut ni ada bagi lekuk. Tu rasa okey lah, boleh menyandar sikit je. Sebab saya pun kecil. Kursi dia sikit lebar. Rasa okey. Rasa dia kita tarik memang pergi. Tarik je pergi. Boleh lah motor ni kalau kita tarik dia pergi. Contoh sekarang ni saya 65. Saya tarik kan. Oh, tengok dia naik. Tapi betul ke tak? Awak betul ke tak? GPS 77. 81. Oh, GPS saya kau tengok 77 kat meter 73 macam tu 70. Dia lebih kurang lah. Mungkin dia tarik tu tak tahu, saya tak pasti macam mana dia punya meter cara meter dia bekerja. Tapi bila saya tarik kan, dia naik gitu. Tak tahu betul ke tak. Tapi dekat GPS saya kat handphone ni lebih kurang juga lah. Maksudnya betul lah tu. Plus minus 5 lah. Okey. Jenuh juga Mat. Anu ni si longgar je. Asyik nak kena pegang pula, nak kena betulkan pula kita punya kamera ni. Oi, melambung-lambung kita Mat. Abang tu apalah dia fikirnya kita ni kan. Kira abang tu tak fikir apa kot. Kita je fikir lebih-lebih. Saya ingat abang ni orang kampung sini. Korang perasan tadi kan di video dia tegur-tegur orang kampung ni. Saya rasa dia orang kampung ni. Okay, korang jangan expect yang saya akan potong-potong kenderaan dekat depan saya tau. Kalau saya potong tu Alhamdulillah. Kalau makcik ni tiba-tiba tukar menakutkan. Korang jangan expect saya akan potong Kalau ada peluang saya akan potong. Tapi saya tak berniat untuk nak potong buat masa ni. Saya just nak enjoy. Sebab saya tak nak ada kenderaan yang push saya kat belakang. Lagi gitu. Saya jadi tak selesa. Saya jadi tak suka orang push saya kat belakang. Saya jadi tak selesa. Biar saya push orang, jangan orang push saya. Saya rasa macam saya mengganggu perjalanan orang. Gitu lah. Kampungan. Kalau kena lubang tu agak keras melambung juga lah kita baik. Kampung Singapura. Saya dah sampai kampung Singapura tanpa pasport. Motor-motor kecil ni, ada anak-anak ni. Ini merisaukan saya ni. Nanti dia buat macam makcik tadi. Dah buat lubang dia elak. Saya pula sebab dia daripada belakang. Satu masalah. Kesian anak kan. Adik-adik peneraju masa depan negara. Itu. Seronok sebenarnya jalan kampung-kampung ni kan. Kita tengok kampung apa orang, budaya orang ni, dia jual apa ni. Okay guys, kalau korang yang baru masuk dalam saya punya video ni, lepas tu skip-skip kan, lepas tadi apa yang saya dah cakap. Okay, dalam perjalanan saya ni, saya nak tanya korang, dalam perjalanan saya ni, kalau korang pernah selalu ataupun selalu ride area ni kan, kebiasaannya korang singgah mana babe? Kalau korang tak singgah tak apa. Kalau korang singgah, korang beritahu kat mana yang best kat sini sebenarnya. Kampung ni apa yang best je. Kat mana tempat makan yang best kan. Okay, abang ni dah masuk tempat dah. Dah sampai destinasi dia. Saya pula kena teruskan perjalanan ni.
Amboy Printing. Pun ni ada jual macam-macam. Oh, kita dah nampak lah. Kuburan kampung sedih kan ni. Kita dah sampai Taman Sedeli. Tak syok lah. Kamera ni asyik pusing aja. Korang memang guys, korang kena suggest saya. Tripod dan mungkin tripod tak payah ganti lah kot. Mungkin mounting apa yang sesuai untuk saya punya kamera 360 ni. Ya Allah, asyik berpusing aja. Lepas tu tengok kalau kena langgar lubang dah mula dah condong ke tempat saya dah. Aduh. Ya tak syok ah. Kan tak syok kan? Kamera ni jadi buah fikiran, jadi orang kata jadi buah mengganggu pemikiran kita sebab dia dalam keadaan yang tak berdiri, tak berdiri tegak dalam keadaan yang ideal. Ni non ideal. Jangan ada kenderaan tak bagi signal masuk simpang. Itu naya kita mat. Motor ni, orang buat motor ni risiko dia salah pun kena, orang lain salah pun kena. Dia gitu. Okey, kita ke depan. Alhamdulillah, traffic light pun hijau. Bismillah. Oi, lalu persimpangan ada traffic light ni kadang-kadang orang jalan terus. Kita jadi mangsa. Ingat tak baru-baru ni? Kes adik Auni kita. Auni kalau saya tak salah. Dah langkah, babe. Sihat. Dah kurang baik-baik. Kita doakan yang baik-baik untuk beliau. Oh, kita dah sampai. Tengok, geng-geng motor dah ada kat sini, Habib. Saya ni baru sampai. Kita tak layak berkawan dengan dia orang. Bukan geng-geng kita. Bismillah. Oh, kita dah sampai. Kita dah sampai. Kita dah sampai Stili. Taklah jauh sangat perjalanan kita. Macam biasa kat sini ni kan. Okay, sebelah petang lagi meriah. Okay, korang yang biasa kat Stili ni, biasa meriah waktu bila je. Kan? Dia ada. Wish. Best tu. Stili ni. Saya nak berhenti kat mana? Tak berniat nak berhenti. Sekadar nak. Yes. Hentian sedikit. Okay, kita berhenti kat depan ni sikit. Sikit. Kita berhenti kat sini. Tu ada geng-geng berada atas motor kan. Tengok kan kita je. Kita tak geng lah dengan dia orang. Kita tak geng. Dia orang dah mula-mula tengok lah kita. Dah tak geng. So kita pemalu orangnya. Kita pemalu. Kita tak geng. Tengok motor-motor dia orang. Ramai orang pergi sendiri juga. Selain daripada saya, ada juga geng-geng motor ni kan. Kita enjoy dulu. Kat sini, kampung ni. Korang tengok. Motor mati. Orang tak ada kenderaan. Saya ingatkan sendiri pantai. Kat mana? Ada dom cafe, babe. Kena ke depan lagi. So, kalau saya nak pergi pantai, kita ada Sedili besar. Wow. Okay. Why not kita pergi, okay. Teluk Mahkota. Tak jauh daripada sini kita ada Teluk Mahkota. Then kau tahu kita pergi Teluk Mahkota jauh tak? Kita tanya puluh kita nikmati. Okay, kita ubah road kita hari ni. Kita pergi Teluk Mahkota. Teluk Mahkota.
4 kilometer daripada sini. Okay, kita view road. Kita go. No, bismillahirrahmanirrahim. Ada Dome Cafe Fast Furious. Okay. Okay. Shell out padu. Okay, boleh dipertimbangkan kawasan ni. Kedai makan kat sini banyak. Kedai makan banyak, babe. Okay, kat depan 280 kat traffic light tu lah. Oh, mau jual buah ya kat sini. So, pendapat korang, buah kat Tanjung Sedeli ni murah ke mahal? Kalau saya rasa mahal sebab dia pusat pelancongan kan. Kedua, kampung kawasan sini bukan tanam buah tu. So, tak mungkin lah dia akan lagi murah. Kalau kat Thailand mungkin dia murah. Ataupun kawasan-kawasan yang memang hasilkan buah. Tapi kalau ni dia macam target turis lah kot. Untuk buah. Tapi saya percaya kalau kat Tanjung Sedeli ni kalau jual ikan mungkin murah. Ya, itu kepercayaan saya. Ada ATM lah, ATM kampung dekat depan balai polis So kalau korang ada berniat nak buat perkara yang tak baik depan balai polis. Bijak. Selamat mesin ATM. Enjoy perjalanan. Pakcik hati-hati. Pakcik jangan tiba-tiba tukar lorong. Itu nyaya Pak Karib. Nyaya Pak Rapi. Kita pergi Teluk Mahkota. Berlaju Honda Ketam. Ni abang Honda Ketam. Cantik kampung ni. Kampung ke apa? Terlupa nak baca. Ni ada rumah homestay ke apa ni sewa. Burung sawit. Jalan berenjut-renjut. Allahu Akbar. Tak jauh. 1 kilometer. West ni kata. Turn to the left. Abang berbasikal. Abang ni dari mana? Nak ke mana abang? Dia kata apa? Tak jauh daripada sini. Dah dekat dah ni. 340 meter. 310. Di sini. Begitu. Begitu. Kita dah sampai Tanjung Sedeli. Wih. Teluk Mahkota Tanjung Sedeli. Ramai dah orang pagi-pagi Kita orang ni dah bermalam kat sini kot. Kena ikat kuat lah
kamera ni. Tangan dah sakit. Lepas tu nak pusingkan dia lagi. Kan? So, inilah Tanjung Sedili. Alamak, air pantai. Airnya warna coklat. Tak lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Depan sikit. Mungkin sebelah petang kawasan ni agak meriah. Ada taman permainan. Boleh lah, boleh reda-reda. Banyak kios-kios. Kan? Kita lepak depan. Nak lepak ke? Tak payah lepak lah. Nak cepat ni. Saja je. Jalan-jalan Tanjung Sedili. Ada apa kat sini? Oh, ada orang berkemah. Okay. So, okay guys. Destinasi kita dah sampai. So, perjalanan ni saja je. Kita nak test-test kita punya motor. Kita dah tengok apa kekangan dalam perjalanan kita. Sepanjang perjalanan kita ni, apa masalah dengan kita punya equipment, kita punya gear kan. Okay, so kita dah pun borak-borak. So, korang yang tonton video ni, jangan lupa komen kan, bantu saya untuk jadi motor vlogger yang baik. Okay guys, kita jumpa lagi. So, terima kasih atas tontonan anda. Sekian, terima kasih.